AI tools ni yang pertama sekali dibangunkan oleh Google pada 2014. Dah ada dah sebenarnya. Biasa right, Malaysia gunakan Google lebih kurang dalam 40 juta, 50 juta kali sehari. AI ni adalah satu alat yang berkuasa untuk SEO. Untuk dia collect data dan sebagainya. Okay, Cik Faris, tadi you ada mention about AI tau. So, kita dah janji tau dengan penonton kita ni nak bagi teaser ni. Okay, so actually, saya interested lah to know the AI training classes and you guys offering on monthly basis classes ni, adakah membantu dalam pembinaan laman web? Basically, dengan adanya evolusi AI sekarang ni, kan? Memang kita punya training sekarang, kita akan buat contohnya macam mana penetapan Google Business Profile, website, everything ni, dia mesti mesra kepada AI. Oh, okay. Because it's very important, because it is very important. Kita ajar, kita sampaikan, kita tingkatkan kemahiran usahawan kita ni, macam mana dengan AI ni, mereka boleh meningkatkan kualiti artikel-artikel, penyusunan website mereka, blogging dan sebagainya. Kata-kata kunci dekat dalam tu penting sebenarnya di era AI ni, untuk AI dapatkan maklumat. Untuk mempromosikan lagi orang punya bisnes, tingkatkan trafik website dan sebagainya. Betul. Dan kalau kita tengok dekat website akan ada page yang macam about us when they're talking about their website. So that's copywriting that you guys are covering actually in the AI. Okay, Cik Faris. Interesting. Tapi actually saya macam teringat lah sebab dulu currently lah when we talking about kalau kita nak cari anything, kita akan pergi kat search engine, betul? Betul. Macam saya nak cari, saya akan pergi kat Google. Tapi nowadays saya tak buat dah benda tu. Saya pergi kat ChatGPT instead. Saya akan pergi, contoh last month I went to this one trip, I pergi, I cari, can you search lunch near me dekat Bali contoh. So adakah relevant for search engine Google ni is still there ataupun pengguna AI lagi relevant? Okay, sebelum saya masuk dekat dalam kupasan ni gitu okay, first kali kita tengok perkembangan AI ni. AI ni kalau kita tengok, orang dah mula perkatakan tentang AI ni tahun 2021, 2022 dengan ChatGPT dan sebagainya kan. Kalau kita tengok, sebenarnya kalau kita tengok balik sejarah, sebenarnya AI tools ni yang pertama sekali dibangunkan adalah oleh siapa? Oleh Google pada 2014. Dah ada dah sebenarnya. 2014 dah ada dah. Google buat, tapi mereka tak commercializekan benda ni. Tak wawarkan. Sehinggalah ChatGPT keluar dan barulah Google jumpa satu model how to commercialize ChatGPT. Dia orang punya AI. Tu yang jadinya Gemini. Kan? Jadi kalau macam sebelum ni kita tengok trend. Macam dulu anak-anak saya, papa ni apa, papa tu apa ni papa kan. Saya akan cakap Google lah. Betul. Kan? It's becoming a brand, right? Macam Google lah. Google lah. Tapi sekarang ni kalau kita tengok budak sekarang ni, mereka dah tak tanya dah sebab mereka dah tahu cara nak menggunakan AI. Tapi penggunaan yang macam mana? Sebab AI ni sebenarnya dia tak boleh menggantikan tentang kita punya strategic thinking. Dia tak boleh membezakan antara yang betul ataupun yang tak betul. Dia akan just bagi apa yang kita minta. That is why it is important untuk kita train AI yang kita gunakan tu supaya ia boleh menjadi tutor kepada kita. So this is very interesting. Actually, is how to train your AI. Yes, it's all about how to train your AI. So that dia tahu dengan setiap kali bila kita buat carian, kita letak prompt, dia faham niat kita tu apa. Jadi, kalau kita tengok sebelum ni pasca 2024. Kalau kita tengok tiap-tiap bulan penggunaan Google Search Engine oleh rakyat Malaysia pada jumlah hitungan harian. Kalau kita tengok, biasa right, Malaysia gunakan Google lebih kurang dalam 40 juta, 50 juta kali sehari. YouTube separuh daripada tu. YouTube separuh daripada tu. Maknanya right Malaysia ni banyak bergantung kepada Google Search Engine. Tapi bila kita tengok pula, bila dekat-dekat dengan musim-musim perayaan ataupun cuti panjang, cuti sekolah dan sebagainya, penggunaan enjin carian Google ni akan meningkat berkali ganda. Contohnya daripada 40 juta dia akan jadi 90 juta sehari, 100 juta sehari. Sebab apa? Orang cari, kalau musim perayaan nak cari beli baju kat mana. Betul, kuih raya. Siapa yang jual baju, kuih raya nak pergi ke mana, makan kat mana. Sebab tu peningkatan meningkat. Tapi bila kita tengok balik, selepas 2024, pada second half, maknanya bulan 6 ke atas, penggunaan Google Search Engine ni berkurang hampir separuh. Kan? Hampir separuh. Ya, hampir separuh. Because people are moving to... Orang menggunakan
AI. Kenapa orang gunakan AI? Sebab AI ni lebih straightforward, lebih direct. Kan sebab tu orang lebih suka gunakan AI dan dia tahu apa yang kita nak cari sebenarnya. Jadi bila kita berbalik pada soal ni, adakah SEO ataupun Google Search Engine ni masih relevan? Kan? Exactly, Ini because konteks you yang kita already kena have AI faham. kan? Ya. Ni yang ramai orang tak faham. Sebenarnya SEO ni dia pun dah berevolusi. Kerana apa? Kerana AI mencari maklumat-maklumat ni semua berdasarkan daripada konten-konten yang ada di dalam website. Hence why kalau kita pergi kat ChatGPT akan ada like a citation kan kat Yes, kat bawah of tu the ada website. citation, Yes. sumber dia daripada mana dia dapat. So it's actually coming from the website, from the SEO tu actually sendirilah. Ya, sebab tu pentingnya lagi untuk kita belajar SEO supaya kata kunci tu boleh dicari. Tetapi sekarang dia dah go to a bit advance yang mana AI akan mencari maklumat-maklumat dari sumber-sumber yang berkualiti tinggi dan juga yang boleh dipercayai. That is why konten kat dalam website tu penting. Sebab tu itu yang kita ajar. Macam mana nak menghasilkan artikel-artikel, blog dan sebagainya di dalam website yang mesra AI. Mesra AI. Ya, macam contoh ni saya punya real life punya senario. This year, saya sambut ulang tahun perkahwinan ke-28. Wow. Kan? 28 years. Dah tua dah saya ni. Okey. Saya bekerja di Masih Cyberjaya. Tapi family saya di Johor Bahru. Okey. Kan? Jadi saya nak cari kan, saya nak cari nak bagilah hadiah bunga kat isteri. Dan macam flowers lah. Ya. Jadi saya gunakan AI. Saya minta AI tolong recommendkan top 5 florist yang ada di kawasan Iskandar Puteri sebab saya tinggal di Iskandar Puteri ni area. Very specific. So that's actually how you train your AI. Yep. You're making it very specific. Spesifik dengan harga yang kompetitif dan juga dengan kualiti produk yang tinggi. So, AI provide saya 5 top 5. Wow. Jadi, bila kita tengok balik daripada mana AI ni dapat data-data untuk dia buat recommendation, pertama sekali dia tengok ada website ke tak ada. Kan? Lepas tu dia tengok ada tak Google Business Profile. Dan daripada situ juga mereka akan tengok orang punya review. Macam saya cakap tadi, dia bergantung, data yang dia ambil itu bergantung kepada kualiti dan juga sumber yang boleh dipercayai. Kalau you punya website tak ada review, you punya Google Business Profile tak ada review, kita pun tak percaya kan. Macam mana nak percaya? Sebab tu saya galakkan kan mereka belajar. Jadi kalau macam katakan mereka kurang masa untuk belajar sendiri, mainlah join community kita. Kan banyak benda yang mereka boleh belajar. Betul, free. And the key is that it's free, the Yes. monthly basis of class. Okay, so Cik Fahir, kat sini kita boleh conclude lah that penggunaan search engine, SEO dan semua ni masih relevan dan perlu bergerak seiring actually untuk. Betul. Kan? Sebab mereka kena faham AI ni adalah satu alat yang berkuasa untuk SEO. Untuk dia collect data dan sebagainya. Sebab AI ni dia tak boleh ambil data daripada media sosial. Sebab tu mereka ambil daripada website yang accessible to everyone. Jadi untuk usahawan-usahawan di luar sana, gunalah AI sebaik mungkin untuk membina laman web dan perniagaan anda. Bertemu lagi di episod seterusnya. Bye-bye.